Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi semua warga LLM. Jadi Danish, apa kita buat kat sini? Kita buat kat sini sebab kita kena jadi penyampai anugerah lah, Cik Pah. Okay. Sebab apa? Sebab kita tak tercalon. Tak menang. Tak menang lah. So tahun depan insyaAllah ada lah. So silau mata saya Cik Pah ni. Saya tengok semua LLM, warga LLM cantik-cantik, kilat-kilat semua. Handsome. Saya ingat tadi mula-mula masuk, saya ingat dah masuk kat Dewan KLCC. Rupanya Dewan LLM kita je sebenarnya. Mestilah Danish, tema Libat Urus kali ini berkonsepkan anugerah bintang popular. Jadi semuanya kena glamorous, lip-lap. Tengoklah yang lelakinya, handsome, smart. Yang wanita, bergaya, cantik semuanya. Jadi awak pun apa kurangnya? Ni baju pinjam kat mana ni? Tak, saya kau apa yang ada kat almari je, Cik Pah. Wife yang sediakan lah. Baju sendiri, khas untuk tema hari ni lah. Untuk anugerah bintang popular hari ni. Maklumlah, off market baru 2 bulan. Tapi Cik Pah apa kurangnya? Tengok pun gaya berkilat-kilat hari ni ya. Cik Pah, untuk bagi yang baru bekerja di LLM, inilah dia. Puan Sharifah Nazatul Maslama Wan Fadilah. Tak cukup nafas bila sebut. Tapi nama artis, nama pendek dia Cik Pah je. Cik Pah, Cik Piah. Cik Pah, Cik Piah. Cik Pah pun nampak Vogue hari ni, kilat-kilat. Kenapa? Mestilah. Kita kena ikut tema kan. Kita kan nak meraihkan yang terbaik di LLM ni. Di antara yang terbaik hari ni. Jadi selalunya kan Danish, kita melaporkan trafik di televisyen. Tapi betul, hari ni kita digandingkan. Dipentas berprestij di anugerah bintang popular untuk melaporkan dan memberi anugerah, 2 anugerah. Julung-julung kali ya? Ya. Untuk makluman semua, undian untuk semua kategori ABP ini adalah 100% daripada warga LLM dan segala keputusan adalah muktamad. Ya, tiada bantahan, tiada protes atau tiada video VAR yang akan dikemukakan depan ni ya. Okey, kalau kita tengok ABPPH baru-baru ni yang merangkul anugerah bintang paling popular ialah Annie Zakri ya. Cuba kita tak tertunggu siapa bintang popular LLM pada kali ini. Tapi bukan kita yang sampaikan Cik Pah. Kita cuma memanaskan pentas pada pagi ini. Okey, betul Danish. Silakan. Okey Cik Pah, tanpa kita buang masa, mari kita teruskan dengan anugerah pertama, anugerah bintang paling mesra. Saya akan bacakan kriteria dia ya. Anugerah ini diberikan kepada warga LLM yang paling friendly, approachable atau mudah didekati dan disukai ramai. Terbuka kepada semua warga LLM dan mendapat undian yang paling tinggi. Calon kategori ni kalau kita tengok kat kafe, jumpa kat lift, senyum je. Muka sentiasa senyum, happy je. Aura dia positif. Betul tu. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat calon-calonnya. Anugerah bintang paling mesra, calon-calonnya. Rizwan Jahidin, Rosman Alias, Khairul Apri, Khairul Azman Din, Nur Hanafiah, Debaran kian terasa. Siapakah bintang paling mesra LLM? Siapa? Mari kita tumpukan paparan di layar skrin. Pemenangnya adalah Ayar Muhammad Rosman bin Ayas. Silakan naik ke pentas. Mana? Rosman ada wakil. Terlalu mesra sehingga tiada. Dah balik. Call. Dah balik, awalnya balik. Baiklah. Saya akan mewakili untuk pegang bintang ni lah. Baik Cik Pah, seterusnya Cik Pah. Okay, tanya diucapkan aura kemesraan dia tu memang kalau kita tengok memang dia seorang yang mesra lah. Dia mesra lah. Aura dia ada lah. Okey, Danish. Sekarang ni kita akan beralih ke anugerah bintang media sosial. Ini yang selalu kita nampak kalau anugerah ni adalah warga LLM yang paling aktif, paling viral, paling banyak like share. Maksudnya
Muka dia je nampak dekat media sosial LLM. Dan kalau post kat Facebook, Instagram, TikTok, dia punya like, dia punya love tu beribu-ribu lah. Jadi kita tengok highway kita cantik, selesa dan lancar. Tapi siapa yang nak memastikan kita punya image LLM ni on point dekat media sosial? Kita nak siapa yang update traffic sebelum dia sempat update status dia sendiri, ataupun caption yang paling win sampai kita rasa nak share dekat WhatsApp. Betul, individu ini membuktikan kerja KLM bukan sekadar highway dan tol je, tetapi kita perlu trending dan viral di sosial media. Jadi mari kita lihat calon-calonnya adalah Anugerah Bintang Media Sosial. Calon-calonnya Farah Nuranis, Ahmad Kamil, Nur Natasha, Alif Syafiq, Fitri Ruslan. Wow, hebat belaka top 5 anugerah bintang media sosial hari ini. Kalau mereka ni live serentak rasanya server kita down ni. Dan okey, siapa agaknya bintang media sosial kita? Ya, siapa? 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 Jadi kita tumpukan ke layar dan pemenangnya adalah Muhammad Fitri bin Ruslan. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini saya menerima daripada Allah anugerah media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ini anugerah ini bukan untuk saya sebenarnya, ini adalah untuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia sebenarnya. Okey, dan saya nak ucapkan dan saya tak lupa ibu saya yang sentiasa mendoakan saya, isteri saya yang tercinta yang sentiasa menyokong saya, doakan saya, dan saya tak lupa juga kepada bos-bos saya daripada Cik Syahri Amin, menyokong saya daripada dulu hingga sekarang, dan juga Cik Anif yang sentiasa menunjuk mengajar saya, Cik Kamil juga sentiasa memberi idea, menyokong saya daripada belakang. Cik Kamil, ini untuk Cik Kamil juga. Okey, dan saya tak lupa juga kepada pegawai saya iaitu Puan Ida yang sentiasa nasihat kepada saya buat kerja tu biar ikhlas dan tanggungjawab dan amanah yang diberi. Terima kasih Cik Ida kerana berikan nasihat yang positif kepada saya, dan kepada tim-tim TMC, thank you kerana menyokong saya, dan kepada yang mengundi saya, terima kasih semua. Ku ucap padamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berani, hadiah di Mandu, dan ingat orang sayang. Peace yo. Aduh, dahsyat. Tahniah, memang layak digelar konten creator LLM. Jangan lupa live, share dengan fans nanti Okey, nampaknya tugas kita untuk menyampaikan anugerah dah berakhir di sini. Jangan lupa saksikan kami di televisyen untuk menyampaikan laporan trafik pada Christmas akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Terima kasih diucapkan kepada Encik Danish dan juga Cik Pa. Cik Pia selaku MC akan teruskan lagi acara ini, sebab yang menang tadi pun dia dah banyak dah guna masa. Ya? Jadi kalau siapa yang menang tu, ucapan jangan panjang sangat, sebab nanti anda boleh sambung. Kita ada backstage you. Kita buat memang macam dekat dalam TV. Jadi untuk itu mari kita dengarkan sekali lagi ucapan dari pemenang bagi kategori anugerah Bintang Media Sosial bersama dengan MC Backstage. Ayo. Okey, tahniah kita ucapkan kepada pemenang pada hari ini. Tahniah. Jadi hari ini saya bersama dengan pemenang anugerah Bintang Media Sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Encik Fitri bin Ruslan. Jadi Encik Fitri, tahniah pertama sekali saya ucapkan. So, apa perasaan Encik Fitri setelah menjadi orang yang paling berpengaruh dekat
media sosial LLM? Terpengaruh lah. Sebenarnya saya dah cakap dah apa yang saya cakap. Inilah kata amanah yang diberi sebenarnya. Amanah untuk saya kata memajukan kata LLM ni bertaraf dunia sebenarnya. So kepada yang kata saya rasa ramai lagi yang boleh tercalon sebenarnya. Okey, saya harap kepada orang kata yang ingin ke hadapan, jangan malu, jangan segan. Orang kata ilmu ni bukannya datang macam tu saja. Kalau kita buat baik, insya-Allah ilmu tu akan datang. Okey, assalamualaikum. Alright. So Encik Fitri rasa tahun depan boleh menang lagi kalau ada anugerah ni? InsyaAllah. Okey, itu saja daripada saya Backstage ABP LLM 2025.